Can you demo the Yeah, see? Masya Allah, tabarakallah. Dalam travel vlog kali ini, kami nak bawa anda ke Museum Teamlab Jeddah, sebuah muzium seni digital interaktif yang bukan setakat cantik dipandang, tapi rasa macam kita yang masuk terus ke dalam dunia seni itu sendiri. Kalau anda nak tahu, ini adalah muzium Teamlab pertama yang dibuka secara kekal di Timur Tengah. Terletak di historik Jeddah, kawasan warisan yang sangat ikonik dengan ruang yang sangat luas, sekitar 10,000 meter persegi, dengan lebih kurang 80 karya seni digital untuk diterokai. Jadi, kalau anda nak tahu macam mana keadaan dalam muzium ni dan apa aktiviti yang kita boleh buat dalam ni, jom tengok travel vlog ni sampai habis dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel KUJDT. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita dekat museum kita panggil Teamlab. Ni satu attraction yang baru dekat Jeddah. Masuk baru tahu lah. So this is ni kat luar Kalau kita tengok bangunan dekat Al-Balad kan, historical site tu. Tapi yang ni yang dibangunkan baru dengan historical site punya architecture macam tu lah. Tingkap-tingkap tu lah. Jadi kita masuk tu kat dalam Basically dia light show dengan combination with form of artwork and display on video panels. And ada glasses sampai kita boleh tengok gigi kita sendiri. And then dia kata dia suruh kita explore every room. So every room kalau lepas pergi kita balik mungkin akan ada different angle. Okay. Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya. Ni kita tengok ada colour merah sikit dekat sini. Atas pula lagi. Oh, cantik sebelah sini. Masya Allah, tabarakallah. Okay, korang tengah tengok kat lantai tau. Lantai Masya Allah, tabarakallah. So yang ni up on the ceiling, down sampai ke lantai, semua ada artwork yang sangat cantik. Okey, ini dia kawasan sebelah sini. Dia memang gelap betul tetapi saya adjust setting camera untuk you all boleh enjoy apa yang dia appearkan dekat screen. Dia punya artwork is seen on black and white. So saya akan turn on kamera depan, okey? Oh, dia boleh toleh kat kita So dia akan toleh kat kita, nampak tak? We put our hand here. Oh, dia toleh lah. Can you demo the Yeah, see? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nice. Yeah. Alright, let's go upstairs. Okay, yang ni different motif, black and white yang macam ni.
Masya Allah, Tabarakallah. Cantiknya, Masya Allah, Tabarakallah. Memang kena datang muzium dekat Jeddah, korang kena tengok sendiri. Masya Allah, Tabarakallah. So, describe sikit you tengah buat apa? So we are supposed to color it And then? and it will be shown right over there. I see. Wah, Dr. Wan punya, Masya Allah. So, ini kita tengok Big Boss melukis. Big Boss for private agency Malaysia. Pegang crayon semula. Ini kampus ada gigi tak, Gloria? So basically apa yang kita buat tadi, dia ada sediakan crayon, ada kertas. Okay, kat sini ada dia punya kertas. Dia lukis, warnakan, and then scan dekat sana. Lepas tu dia appear dekat screen. Okay. Okay, submission jom. Oh, nak bina. 46 is a trademark. Trade line. So cik, doktornya dah keluar ni. Oh, insya-Allah. Wah, dah keluar dah. Dia punya dah keluar. Okey, sudah keluar. Okey, apa yang dilukis tadi dah keluar. Wah, Kak, lain pun terbalik dah. Oh, dia ni teman-teman. Selesai kita jelajah ke Museum Teamlab. Actually dia satu persembahan light show, audio show yang integrated, interaktif dan juga yang tak pernah saya tengok lah sebenarnya. Sebab kalau boleh tengok video tadi, dia punya cara dia sampaikan artistiknya, cara dia letakkan colour, illusion dia memang sangat best. Sebenarnya korang tak tahu pun dekat dalam tadi kita kat Jeddah. So ini antara benda-benda yang sangat-sangat menarik bila kita explore Jeddah. Ada benda di other side of Jeddah yang boleh kita jalan-jalan dan tengok dekat sini. So jumpa lagi, jom. Macam mana? Berapa bintang boleh bagi Museum Teamlab? Macam mana? Best ke best Museum Teamlab Jeddah ni? Cuba anda komen dekat mana bahagian museum ni yang paling anda nak bergambar. Dan kalau anda nak lagi kami bawa ke tempat-tempat menarik macam ni, tekan button subscribe dan on bell notification untuk stay tune bersama KU JDT. Jumpa di travelog yang akan datang. Assalamualaikum.